Lepas saya bagi servis yang terbaik ni, apa yang jadi adalah ketika saya baru join dunia sale ni, saya ada dapat satu customer nak beli Pro 2 Axia E. Pro 2 Axia E ni lebih dikenali dengan Axia Rahma lah. Produk Pro 2 Axia ni kebanyakan sales advisor dia tak nak jual sebab proses kerja sangat banyak, tapi dia punya kadar komisen lebih kurang RM100 tu RM300 lah lebih kurang. So ramai sales advisor akan cuba elak untuk jual Pro 2 Axia E, tapi bukan pada saya. Siapa datang nak beli kereta apa pun saya layan, saya akan bagi servis yang terbaik. Semua yang mula-mula datang jumpa saya nak beli Pro 2 Axia E ni, saya treat dia macam dia beli kereta yang paling mahal sekali komisen saya. Bagi servis yang terbaik, semuanya perfect lah saya bagi dia. Nama customer ni Mr. Zafrul. Lepas saya bagi servis yang terbaik ni, apa yang jadi adalah dia recommend adik dia beli kereta dengan saya. Adik dia berada di Kuala Lumpur, beli kereta dengan saya dekat Johor Bahru. Dia beli normal Axia lah, so komisen dia besar lah. And then after that, dia ada recommend dua lagi dia punya office mate untuk beli kereta dengan saya. Tak salah saya, seorang beli Axia, seorang lagi beli Beza. And then last 2 bulan, dia call saya balik, dia trade in satu kereta, and then dia beli lagi satu kereta baru dengan saya. So, moral of the story kat sini adalah jangan tengok sangat you punya amount tu. Okay, bagi servis yang terbaik untuk customer anda, insyaAllah pulangan tu pun akan menarik. So, pastikan anda berurusan dengan sales advisor Pro 2 yang paling dipercayai di Johor.